Korang boleh save video ni untuk rujukan korang. Memang besar guys. Sebelah dalam ni jenis span tau. Korang jangan simply gunakan pisau untuk korang unboxing. Takut terkoyak nanti. Okey, ni dia punya tempat duduk. Memang tebal Kalau korang tengok sini, dia punya material jenis span yang lembut. Color grey guys. Korang tengok dia punya material ni. Solid kayu dia. Nampak tu. Berurat-urat gini. Bukan kayu-kayu yang lapis, tapi kayu solid guys. Dia jenis berlubang guys kat sini. Korang just screwkan dia jenis Allen key. Korang just ketatkan je menggunakan Allen key ni. 1, 2, 3 ni. Settle pemasangan sofa untuk 3 orang ni. Nak pasang pun senang guys. Seorang, 2 orang, 3 orang. 3 orang boleh duduk. Kalau korang tengok dia punya finishing ni, nampak macam mahal guys. Jadi kat mana korang dapatkan sofa ni, dia ada single ada, double ada, triple pun ada. Boleh beli satu letak kat rumah korang. Nak pasang pun senang. Harga dia memang murah, korang boleh tekan link kat bawah.